Selamat pagi guys. Kita nak pergi breakfast. Kita orang breakfast dekat. Tapi sebelum breakfast nak jalan-jalan kat depan jap sebab sekarang ni baru pukul 7. Breakfast pukul 7.30. Jadi kita jalan dulu. Selamat pagi. Mana nak order breakfast tak? Nanti je. Nah, saya nak breakfast sebelum pergi dah nanti. Oh ya. Okey. Jadi kalau nak breakfast, info je ya. Okey. Ada apa je bang? Oh semua ni lah. Untuk siap semua ni lah. Ada Okay. Tapi kalau saya nak tambahan tu pembayaran ni sekarang ke? bisa ya. Okey. Order dululah. Order. Aura nak apa Aura? Nak banana pancake. Banana pancake, Apa? Saya nak smoothie bowl. smoothie bowl, French toast. Okey, itu saja. Okey. Kalau macam free breakfast ni kan untuk 2 hari ke untuk Untuk sampai 3 hari ke depan. Sampai check out. Oh, sampai saya cakap. Yes. Okey, berarti besok boleh lagi lah. Ya. Okey. French toast. So, menu untuk satu orang satu ke ataupun boleh Ya, order satu. banyak? Oh, okey. Itu saja. Minumnya? Choice of coffee. Okey, minum. Ya. Coffee. Minum air ada apa? Kopi, teh atau orange juice. Saya nak orange juice. Aura? Teh. Teh. One kopi, orange juice, and tea. Alright. Okay. Okey, pegang jap. Atas, bawah sana, atau nak breakfast? Atas lah. Atas. Okey. Dah bayar jap. Untuk Okey. RM35,000 ya? Untuk penambahan breakfast. Iya, untuk tambahan breakfast yang ini udah free, yang Oh, sudah udah di free? udah free. Oh, bukan untuk 2 orang ya? Bukan untuk 3 orang. Oh. Pasal kamar tuh 3 orang. Oh. Jadi it's free. Oh, okey. Right. Okay. Okey, terima kasih. Sama-sama. Kita tunggu atas ya. Ya. So esok pun tak perlu tambah. Okay. Okay guys. This is my morning view. Nampak. Kita makan dekat atas rooftop dia. Sunrise like a diamond. This is Nasara Okey, kedai. tunggu makanan. Toast. Wow. Breakfast Sunday. Dan banana pancake. Banana pancake. Coklat. Ya, Oke, alright. go. Okay, right. Thank you. Ceng makan ceng. Hai guys. Atau cut. 3 gini tu. Oh, 3 gili. Naik bot. Ya, enjoy ya. Okay guys, hai. Okay, hari ni kita orang hari ke berapa Mi? 3. Okay, hari ni kita hari ketiga kat Lombok. So kita orang still lagi dekat island tu. Kita orang nak pergi snorkeling pula dah. Betul lah kan? Snorkeling. I don't know lah how to pronounce risau. Lepas tu now kita orang nak bergerak ke tempat tersebut. Nak tunggu boat sebab kita orang bukan naik private boat, kita orang naik umum. Okay. Now kita orang dah ada atas motor yang tinggal nak gerak dah ni. Berapa? Tu nak pergi Bali. Oh wow,
Aura pakai Aura punya kasut. Ni saya punya kasut. Mari. Kita nak gerak dah. Jangan. Nak aku gerik-gerik. Renyah ke je dia? Jalan depan. Kita dah gerak. I don't know where is Faizul. Mana laki aku? Oh tu. Oh yes, I can take this here. Kita kat Gili mana? Gili Meno. Stop kat sini. So, kita nak tengok baby turtle. Apalagi memang sore kepada udah. Nanti kau dekat Gili Air. Anak saya dah lemah ni. Kita nak cari kedai makan. Tapi setahu aku kat sini kedai makan a bit pricey lah. Tapi 125. Tapi nak tak nak kita orang kena makan juga. Sebab pagi tadi makan tu tak berat kan. Jadi lapar. Kesian anak saya ni. Now feeling better or what? Okay, good. Tengok. Cantik lah gunung dia. Let's explore what we can find in this place. Apa ni? Kena makan eh? Ni ada makanan ni. Tapi kejam yang bedal dia. Tafakufut. Apa tak hafal al-falah. InsyaAllah lah. Okay. Kalau satu syarat pakai tudung adalah halal. Tapi itu lebih buat kita tenang lah. kita tawakal je. Kita nak makan tak boleh was-was. Was-was tak boleh makan dah. Betul lah tu. Ini pun ada kuda. Ini second place yang lagi ni lah. Lagi apa? Second place daripada Gili Terawangan ha. Okay. Jom cek kedai makan dulu.
Baik. Kita boleh makan kat sini je. Yang dingin apa yang Dua. dua betul? Dua. Dua. Air dingin dia dua, beri. Ni guys, kita orang makan nasi bungkus. Ni lauk telur. Ni lauk ayam. Sambil saya makan Maggi. Belakang kita orang pantai. Oh ya. Belakang pantai. Ni kedai kita. Belakang ni kayu. Ni kedai kita. Nah, kedai kita orang beli ni kat depan ni je. RM10,000 dalam RM3 lah duit Malaysia. RM2 lebih lah ayam. Murah lah. Okay, nak makan dulu. Halo, selamat petang. After kita orang snorkeling tadi, kita orang terus balik hotel. Rushing-rushing kita orang solat. Tak rehat lagi ni. Siap-siap nak pergi catch up sunset. So, jomlah kita pergi ke next activity. Saya tunggu di depan ya semua orang. Look at my dress. Kita akan pergi ke sana. Kita pergi ke sana. Sudah. Pakai kaki rumit ni resah sikit ni. Rumit. God. Ni boleh lah pergi ni abang kau naik motor. Tapi sofa dah tu abang bawa ni. Kalau hujan ni macam mana? Kami? Ni kalau hujan macam mana ni? Tahu lah lagi lah. Sini apa segini? Hot. Belakang. Jalan ni. Sari. Ya, ada motor depan ni. Ayo tu. Jangan pegang bahu ni. Takut ada kena bayar. Let the set astagfirullahalazim. Halo Kak. Lemak. Ayo. Kena bayar ke? Confirm kena. Kita dalam bronzing. Dah. Pergi sini. Duduk dulu Okay, jom. Selamat datang.
Aura, nak duduk mana? Ba, duduk mana, Ba? Sini. Sini. Sini ya. Sini ke situ? Sini macam tak ada seat lagi satu je. Ke kita nak duduk situ? Tak payah? Ha? 3. Tak ada meja pula kan? Apa you nak nanti? Panggil. Okey. Apa you nak? Panggil. Macam member. Mana ni? Mana? Kena kau RM60,000. Mana? Dia minimum RM100,000 seorang. Ha, itulah. Semua warna-warna pink ni macam berjanji je. Pink coconut nak ah. Nak pink coconut. Apa pink coconut? Ni smoothie strawberry tak nak? Abang nak pink coconut ah. Okey. Aura? Apa? Aura nak apa? Air. Ha, Umi dengan Abah pink coconut. Ais matcha. Ais matcha. Tak nak shikerato ni? Tak nak. So gini ais matcha lah. Ais matcha, coconut pink. Nak ni lah, lain sikit lah. Boleh lah. Coconut pink 2, ais matcha 1. Ni minimum ni tau. RM100,000. Order lah lain. So minimum RM300,000 lah. 3 orang. So kita order makanan satu. Ada pizza ke? Pizza. Tadi belakang. Mana? Belakang. Ni, mushroom pizza. Ni pizza. Ni pizza. Ni bagus. Vegetarian lah. Ke margarita. Margarita lah semalam tak beli margarita. 120. Okey, 120 tambah air. 240. Orang punya berapa? 15k. Ais matcha. Aura punya 55k. Kurang lagi 5k. Orang kena ambil 60. Kita punya 60, 140, 120 mana pizza tadi berapa? Pizza mana? 120. 240. Lagi 60k. Aura kena order yang 60k Aura. 60k? 60 ke 65 ke nak ni strawberry nak? Ke banana papaya mango? Ni smoothie. Sabar jangan. Makan nak strawberry. Strawberry smoothie. Okey. Dah tu je. Ke belakang ada lagi, belakang ada apa? Tak ada dah, air kat sini je. Pink coconut. Pink coconutnya tak ada. Alah mahal. Biasa baru. Orang baru nak ni. Mesti cantik pink coconut ni. Apa? Bagi saya give me berry booster lah. Berry booster. Okay, Abah berry booster. Saya nak ni lah. Lime pineapple lah. Mix juice lime pineapple. What? Mix juice lime pineapple. Mix juice. Dia nak campur ke atau apa? Ni satu-satu. Lime. Oh, ni. Oh. Pineapple lah. Pineapple juice Yes. Pineapple juice, berry booster. sama strawberry semua. Ya. Yeah. Strawberry smoothie. Dah lagi. Tu pizza margarita. Ke awak nak juga ais matcha ni pinja? Awak nak air matcha juga ke? Ais matcha. Ais matcha satu. Strawberry smoothie tu
Tak jadi. Tak payah, boleh. Strawberry smoothie satu, ais matcha satu. Yang pineapple ni cancel. Lagi satu, berry booster. Strawberry smoothie je satu, berry booster satu sama es matcha satu. Ya. Es matcha na kadu gula. Nak gula tak? Nak gula tak? Boleh. Lepas tu nak pizza margarita satu. Dan margarita. Halalan. Halal kan? Iya. Okay, Ada that's lagi? all. Itu saja. Nanti kalau nak kita orang panggil lagi. Ya. Pina, Aura. Mana? Ni. Dah sampai dah. Apa berry? Mixed berries. Mixed berry. Mesti masam-masam kan? Ni strawberry smoothie and then our pizza margarita pizza. Matcha. Aura dan matcha pizza tiada. Saya apa? Sila je. Kami cakap masam-masam. Everything berry. Mixed berry. Baik untuk perut. Tak akan. Tak akan. Nanti Umi nak sampai. Sampai Sancit terus. Lepas tu dia ada fire show ni. Kita tak bayar lagi kan? Tak bayar lagi. Tak bayar lagi kan? Okay, RM20. Rupiah? RM220. Ni 80. Awak punya 55. Ni 80. Tak? 60. Betul? 80? 50? Pizza kalau tak suka kat berapa? Kira lah. Yes, buat duit. Tapi ambil pizza lain lah, tak payah ambil apa. Itu dah cukup lah. Tak mana tahu nanti kalau kita terhabiskan awal ke nak punya lagi. Tak gila dia. Kenapa dia tak buang minyak Oh yo. Dia ni saja kau weh. Kita pindah ke atas guys. Sebab hujan pula tiba-tiba. Tempat atas je. Lelaki nak ayam geprek. Ni dia dah tukar motor je guys. Budak ni dia kata hari ni hari barai dia. Dia dah lemau. Dia naik jerawat dia. Tadi dia muntah mungkit sebab snorkeling tu. Dia mabuk, kita orang dua orang mabuk. Tapi dia paling teruk. Mula mak dia. Lepas tu dia. Tapi mak dia tak teruk macam dia lah. Dia teruk. Tu yang dia Cukup, guys. hari barai Cukup. dia. Cukup. Dengan tudungnya tadi gosok macam tak bergosok. So I don't know nak buat style apa. Halalkan je lah.